Kurang manis. Jom masuk dapur. Sedap hampa pavlova ni. Confirm jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula kita nak mixkan telur putih sahaja. Diikuti dengan gula lah. Okey, sukatan semua hampa tengok di caption. Sukatan di caption hampa follow sahaja. Okey, terus kita masukkan gula. Mix sampai dia nak buat meringue ni, dia kena sabar sikit lah. Hampa kena betul-betul pastikan telur tu tanpa ada habuk, tanpa ada kuning sikit pun. Kalau tidak meringue tu tak jadi. Okey, speed yang saya guna 4, lepas tu diikuti 6. Sampai dia kental. Okey, proses ni saya tak boleh nak cakap berapa minit sebab tengok pada mixer masing-masing. Okey. Bila kita tengok bertanduk macam ni, menandakan ianya dah okey. Dia kena macam ni, kental dan tanduk dia tak jatuh. Macam ni dah. Kita masukkan sedikit esen vanila. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah. Kalau anda suka letak, tak suka jangan letak. Lepas tu masukkan juga tepung jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Jagung. Kemudian kita juga akan masukkan cuka makan. Boleh guna cream of tartar juga, tapi CF tak timbang kan. Kacau dia perlahan-lahan. Macam ni elok kita masukkan dalam piping bag. Kita dah piping dia, ikutlah bentuk yang hampa suka. No. Okey, ikutlah bentuk yang hampa suka. Nozzle dia kena cari 15 mm. Dia sangat lama ya, sejam 30 minit. Masukkan whipping cream, agak-agaklah 1 cawan macam tu. Okey. Putar Halim, putar. Dia tak payah tambah apa-apa ya. Tak payah tambah apa-apa. Putak je. Apa pun tak payah tambah. Putak je. Dia dah macam ni, dah apa yellow. Whipping cream and co, saya suka je nama ni. Ever Whips Vegetable Cream. Sedap. Nampak? Ni kita beli yang ada buah punya. Okey, dia punya filling tu tapi ada buah. Okey, kita bagi dia ada rasa-rasa sikit lah. Strawberry tu kan. Macam tu. Tapi kalau anda tak mau pun boleh. Yang ni terpulang lah. Ada orang suka kan. Macam saya suka sebab dia ada buah tu. Jadi kita putar lagi sekali. Bismillah. Pelan-pelan je. Tak buka karan pula. Okey. Masukkan dalam piping bag macam ni. Nozzle yang CF guna ni 838. Yang CF pakai ni 336. 336, 338 boleh pakai. Ikutlah kita nak bunga macam mana. Piping lah di atas pavlova kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ikutlah hampa kreativiti masing-masing. Nak buat macam mana bentuk. Di atas pavlova anda. Nak letak banyak krim sikit, terpulang masing-masing. Okay, kemudian kita letaklah buah strawberry yang ni sebit satu. Macam tu. Kalau hampa ada real strawberry, buah strawberry segak, boleh lagi. Macam CS. Jadilah sebiji strawberry macam tu kan. Yang ni pun memang ada buah pun. Ikutlah hampa nak buat lagu mana pun. Terpulang no. Comel tu. Kreativiti masing-masing. Saya letakkan. Siap hias-hias pavlova kita. Kita belah pavlova kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Mahal. Belah. Wow. Cantik hampa dalam dia tak? Ada macam marshmallow. Dia ada macam putih-putih tu sikit. Memang crunchy. Saya try dulu hampa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Jangan tak manis sangat. Tengok tu tekstur dia. Sedap yang Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Akbar. Tengok tu dalam dia. So delicious.